okey. Pada masa-masa nama saya kena panggil tu, saya tak expect apa-apa. Saya tak macam terkejut lah. Okay, Jihan. Sebab benda tu bukan benda yang kita agak, benda yang kita bersedia. So saya memang naik macam tu je. Saya tak prepare apa-apa. Saya sedikit alat kot. Sebab saya rasa saya lupa nak sebut nama-nama penting. Ada banyak nama-nama yang saya nak sebut. Banyak sangat. Tapi okey lah, antara-antaranya ahli keluarga saya lah. Tak payahlah ada orang suruh sebut nama dia. Ahli keluarga saya, kawan-kawan saya yang sentiasa bersama dengan saya daripada awal pembabitan saya, Astro, production untuk Raja Lawak, Maharaja Lawak, yang mana menaikkan saya sebagai artis komedi, stesen-stesen TV, media yang banyak buat liputan cover pasal saya, ahli kumpulan saya, SYJ, saya punya tim pelawak, kakak-kakak sini saya, Kak Didi, Kak Kiriah, Kak Syahira, ramai lagi. Dan tak lupa juga peminat-peminat. Saya nak sebut peminat, saya malu. So, macam kita tahu kan kita ada peminat, rupanya ada, alhamdulillah. Alah, dia dah famous dah, tak payahlah. Tak payah dah mengajar ni. Undian I tinggi lagi daripada Nilofa, tapi I rasa I macam tak percaya benda-benda tu berlaku. It's amazing. Semua sebab parody je ni. Kalau tidak, terima kasih Nilofa juga sebab melambungkan parody I dekat meletup tu, meminjamkan 3 minit untuk saya. Lepas ni I dengar Lofa nak kena kick, I gantikan dia. Tak tahulah dengar cerita. Okay lah, tu je lah, gurau-gurau. Thank you so much. Alhamdulillah. Ini first time saya dapat ni. Okay, saya rasa ini boleh dikatakan antara pulangan untuk usaha yang saya berikan. Saya memang kerja keras tahun ni. Saya memang betul-betul bekerja. Saya buat semua apa yang saya boleh buat. Saya boleh kata masa saya lebih banyak dengan kerja daripada dengan keluarga. Saya rasa orang pun mula menerima dan menyukai saya dikarenakan hasil kerja saya. Dan populariti tu pun datang kerana minat orang terhadap kerja saya. Mungkin bukan diri saya sebenarnya, tapi mungkin sebab kerja saya. Jadi ini adalah pulangannya. Dan ini pun bukan saya punya. Ini penyokong dan pengundi saya. Sebab ini untuk anugerah bintang popular. So diorang yang letakkan saya kat sini, bukan saya. Alhamdulillah. Alamak, saya tak terfikir pula bila dah nak award harga akan naik. Tapi Budi dah bagi idea, saya akan fikirkan. Tak adalah, tak tahu. Saya tak tahu, tak terfikir pasal benda tu pun. Tapi kalau dikatakan sebab saya tak pernah menang anugerah, so saya tak tahu. Tapi kalau dikatakan lepas menang ni harga akan naik, alhamdulillah lah. Kalau betul, siapa tak nak kan? Dan mungkin juga itu adalah pulangan yang berganda untuk kejayaan yang kita bagi. Maksudnya kita bagi kerja keras, double effort, dapat payment pun double. Macam tu. Okay, saya akan mula penggambaran drama sequel Jihan Tak Nak Balik Raya tahun lepas. Jadi tahun ni ada Jihan nak buat open house. Cuma dia punya konsep cerita lain sikit. So akan ditayangkan pada hari raya nanti. Dan saya masih lagi dengan tim parody Meletop. Juga bersiaran hari Sabtu pagi di Sinas FM. Dan lain-lain tu kerja-kerja macam saya buat MC, saya buat hosting dinner. Alhamdulillah saya banyak. Tahun ni alhamdulillah ada banyak rezeki saya di luar. Maksudnya di event-event luar. Saya mula diterima untuk mengacara majlis-majlis macam dinner show apa semua. Alhamdulillah. Okey, saya serendah-rendah hati ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang mengundi saya, yang bersusah payah membeli surat khabar. Sebab pada saya ABP lain daripada yang lain dan memang satu benda yang rumit untuk pengundi buat kerja. Sebab kalau kita masuk pertandingan, saya biasa dalam pertandingan reality show apa semua, tapi undian semua melalui SMS. So di hujung jari, bila berita harian ni dia orang kena beli surat khabar, dia orang kena tick, dia orang kena post. So satu benda yang remeh. Saya sangat hargai dan saya tak tahu macam mana saya nak balas balik jasa mereka yang sanggup pergi beli surat khabar, pergi tick, hantar post apa semua dan tick nama saya. Terima kasih banyak. Mungkin juga antara fan-fan yang undi saya tu ada, mungkin di antara tu adalah fan-fan kepada kawan-kawan artis saya lain. So macam mungkin dia rasa macam saya macam contoh saya kawan dengan Zara Zia. Fan Zara Zia pun undi saya. Mungkin saya tak tahu sebab saya rasa pengundi saya tak ramai. Peminat saya pun tak ramai, saya rasa lah. So saya berucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang suka dengan kerja saya.